Kena walaupun kita ada simpanan tapi masih kita rasa si cukup. Hari-hari harga barang naik. Duit RM100 hari tu dah si sama macam dulu. Gaji kita naik sikit tapi perbelanjaan naik lebih laju. Akhirnya simpanan dalam bank diam-diam makin lama makin susut nilainya. Sebab ya, mungkin kita orang simpan duit aja nang si cukup. Kita kena simpan dalam bentuk yang boleh lindungi nilai. Emas tu bukanlah yang buat kita tak cepat kaya, tapi emas tu bantu kita kekalkan nilai duit kita. Bila ekonomi dah si stabil, emas tu tetap ada harga. Kita simpan emas bukan untuk hari tu aja, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Mungkin kita orang belum mula simpan emas, sekarang tu adalah masa yang terbaik untuk kita orang mula. Boleh klik apply now di bawah tu untuk Asyam bantu kita orang mulakan akaun simpanan dengan Pabigo dan Kak Asyam akan guide step by step sehingga jadi. Okey?